Assalamualaikum. Yang pertama sekali, dalam pengalaman saya menjalankan pengajian mengenai atau kajian mengenai politik Melayu, yang saya kira sudah bergerak 80 tahun lah, politik kepartian. Semenjak tertubuhnya, bukan UMNO, sebelum UMNO lagi sudah ada parti politik yang diharamkan oleh British kan. Jadi dalam politik ini, perkara pokok ialah kuasa. Jadi dalam konteks Malaysia, kuasa itu dijelmakan dalam sistem demokrasi yang mementingkan pilihan raya. Oleh kerana itu, maka setiap pilihan raya itu rakyat memberi kuasa kepada mereka yang dipilih. Jadi dalam konteks menyediakan diri untuk pemilihan rakyat itu, kita adakan parti politik. Parti politik kita ni walaupun sebahagian besarnya bertaraf ataupun berorientasikan etnik, tapi tak semua etnik yang ada parti etnik. Itu sebabnya mereka lebih suka bergabung. Jadi bergabung itu adalah satu formula yang diperkenalkan oleh British tahun 49. Namanya power sharing atau coalition. Jadi apa yang berlaku ialah coalition itu ada bertimbun tambah daripada perikatan, jadi barisan, kemudian macam-macam masuk parti dalam barisan, kemudian di Sarawak, dia ada Malaysia, Sarawak, Sabah ada barisan masing-masing. Jadi tidak ada yang tidak ada coalition. Semua coalition. Jadi salah satu kekuatan coalition ni ialah dia boleh mendapatkan sokongan dan berpindah-pindah sokongan mengikut keadaan. Kelemahannya ialah terpulang pada pimpinan. Kerana dalam politik ini kuasa itu selalu dilihat dalam Malaysia ini bukan seperti di Amerika Syarikat atau England, memilih presiden. Kita tak pilih presiden. Kita pilih ketua parti yang menang pilihan raya. Jadi ini satu kaedah yang kita telah terima melalui perlembagaan. Jadi dalam konteks itu, perjuangan, perebutan kuasa ataupun konflik akan timbul daripada keadaan parti. Siapa yang membangkang, siapa yang menyokong. Jadi dalam parlimen ditentukan keadaan pembangkang dan juga parti kerajaan. Jadi kita ada struktur tau. Struktur kita jelas. Pada saya struktur ini membantu kita melihat apa yang berlaku dengan lebih jelas. Jadi kalau kita lihat dalam konteks sekarang ni, konteksnya ialah pilihan raya sudah berlaku 3 tahun lalu. Jadi yang pilihan raya akan datang, yang ke-16 akan datang. Jadi pada saya persediaan untuk pilihan raya ini akan berterusan. Dan ini tidak kira apa parti politik lah, dia berterusan. Sama ada parti yang menjadi memimpin kerajaan, tapi yang jelas selepas 2018 tidak ada lagi parti majoriti yang boleh klaim ataupun mengaku berkuasa sepenuhnya, iaitu 112 kursi itu tak ada. Parti itu tak ada lagi, kelompok itu tak ada. Dia terpaksa mencari gabungan baru. Jadi misalnya dalam pilihan terakhir adalah gabungan antara PN dengan PH. Sebelum tu ada lagi Pakatan Rakyat. Jadi macam-macam gabungan, warna-warni dan juga pola gabungan. Tetapi tak semestinya semua gabungan ini berlanjutan. Ini seperti orang suami isteri jugalah kan. Ada waktunya bercerai, suami kahwin lain, isteri kahwin lain, ataupun suami kahwin lagi. So ini saya lihat tidak ada berbeza dengan cara kita hidup lah. Semangat kita, rasa kita, cita rasa kita dalam politik tak ada beza. Jadi apa yang saya lihat dalam politik Malaysia sekarang ialah kita tahu PN dengan PH. Ini dua simbol ya. Perikatan Nasional dengan Pakatan Rakyat. Pakatan Harapan. Jadi PH, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional. So semuanya berbentuk coalition. Nama je lain, satu perikatan, satu pakatan. Ia adalah coalition lah dalam position. Tak kira apa you label. Jadi dalam konteks coalition ni,
bukan hanya PN saja yang menghadapi cabaran, kerana ianya mesti stabil. Stabil tu dengan tujuan kepimpinannya mesti stabil. Begitu juga PH. Kepimpinan mesti stabil juga. Jadi kalau kekuatan PH tu lah pada DAP, dialah yang memilih Perdana Menteri. Kalau Melayu, dialah yang pilih Melayu yang mana. Kerana dia memberikan kuasa kepada PH. Kerana kursi 40 lebih. Jadi ini semua mainan dan percaturan politik yang kita anggap penting dalam politik Malaysia. Kerana kekuatan satu parti saja tidak cukup. Jadi UMNO satu ketika mempunyai kekuatan itu, tapi sudah tidak lagi berlaku semenjak pilihan raya 2008-2018. Bertaburanlah orang UMNO ini. 10 Perdana Menteri, 10 orang UMNO. Atau sekolah UMNO dulu. Jadi belum ada lagi orang yang di luar UMNO yang menjadi pemimpin negara kita. Itu cara saya melihatlah. Jadi permainan politik pun tak ada banyak beza. Sama ada di luar UMNO atau dalam UMNO, percaturan pimpinan, pelapis dan sebagainya akan timbul daripada perjalanan politik yang kita lihat itu. Jadi dalam apa yang saya lihat dalam Bersatu ialah, bukannya Bersatu lah, dalam seluruh politik Malaysia lah, dia ada satu lapisan. Mahathir itu adalah benchmark ahli politik kita. Lepas tu 20 tahun rendah lagi umur, mungkin Mahyudin dan Anwar dalam konteks itu. Rendah lagi tu Datuk Seri Hamzah. Bawah lagi Wan Saiful. Tapi semua orang ni, dalam semua lapisan ni, sudah jadi wakil rakyat. Jadi orang muda ni, saya melihat perebutan kuasa ini adalah perebutan kuasa antara generasi dan juga antara pemimpin. So pada saya ini dua dinamika yang kita tak perhatikan dengan jelas. Pada saya itulah yang jelas sekali. Kerana kalau tidak, di mana letaknya Wan Mak Faizal? Mana letaknya Wan Saiful? Ini adalah satu generasi baru dalam politik kita. Dan generasi baru ini dah bertanding, dah jadi ahli parlimen dan terlibat dalam macam-macam hal. Jadi kematangan politik kita itu telah mula menunjukkan bahawa penurunan kuasa kepada yang muda ini sudah bermula. Di sinilah Datuk Hamzah saya kira sangat prihatin akan perkembangan generasi ini, ya, masuk YB Saifuddin yang saya kenal. Jadi pada saya ini kita menuju kepada politik orang pandai. Orang pandai dalam arti kata mereka ini semua berkelulusan baik, berpengalaman baik, bercakap bagus dan menyampaikan idea jelas. Sama ada menggunakan media lama, tradisional, media baru, mereka mampu. Jadi kalau saya kelompokkan mereka ini, termasuklah KJ ke ataupun Amiruddin ke, ini adalah satu kumpulan baru yang kita tak pernah tengok sebelum 2018. Selepas 2018 baru kita nampak orang ini, kerana mereka inilah yang membawakan suatu satu perbincangan politik yang terbuka. Apatah lagi adanya sosial media. Jadi ini berarti apa? Berartinya perbincangan ini tidak lagi perlu macam Rafizi bawa lori kan. Tak perlu dah. Orang ni semua boleh melihat dengan web dan melalui sosial media. Jadi ada proses yang dinamakan macam bom atom kan. Atomization. Atom is a small component dalam sains itu kan. Jadi manusia ni dah jadi atom. Dia tengok telefon dia sendiri, dia tak payah cakap dengan orang, dia bagi opinion. Di situlah kesukaran untuk mendapatkan sokongan, membuat pemerhatian yang lebih jelas, bersemuka, bertanya, kerana itu merupakan saluran baru yang masih belum difahami sepenuhnya dan dikuasai oleh semua parti pada saya.